Assalamualaikum, selamat pagi geng. So, kita sekarang dekat KL Sentral, menunjukkan pukul 3.30 pagi. Dekat KL Sentral, kita nak ambil bas dan pergi ke KLIA 2. So, jumpa korang nanti. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.50, telah berada di KLIA 2. Okay guys, selamat pagi, Assalamualaikum. So hari ni Yaki nak pergi mana? Pergi Korea. So hari ni kita dekat kita dah boarding dekat KLIA 2. So kita akan berangkat ke Yancheon, Seoul, Korea. Jumpa korang ke sana nanti. Panggilan terakhir untuk geng, kita dah boleh naik. Nak terbang ke? Right geng, kita dah duduk flight 6 jam geng dekat udara. So jumpa orang. 3 jam kita ngelamun, 3 jam sejam tidur, 2 jam lagi kita makan je sampai asmat. Alright geng, ni kita punya lunch. Kita boleh tulis dekat atas langit. Abangnya wonton. Nasinya vegetable biryani. Alhamdulillah kita dah sampai di Seoul. Pukul 4 Korea. Pukul 4 di Korea. Suhunya -1. Abang Irfan kata tak sejuk, tapi dia sejuk. So kita jumpa. Apa aktiviti kita hari ni? Bye. Jumpa korang. Alright geng, kita dah kat luar Incheon Airport. Kesejukan yang sebenar -1. Lambat dia. Abang, kita nak ambil bas ke apa? Kita naik train lah kot. Naik train. Kereta kena jemput. Dia akan jadi kabut, lepas tu screen jadi licin. Outfit Akil. Kesejukan sangat. Snow. Let's go. Saldi. Ada Outfit saya sejuk masa tangan. dia apa? Christmas. Sejuk kan Gil? Dia macam Christmas. Dia main bola waktu balik. Ya betul. So sekarang kita orang nak beli tea money card supaya kita orang boleh jalan-jalan guna kenderaan awam lah. So, apa? Baik. Abang Umi beli tea money dekat Nice to See You. Alright kan? Umi dengan Abah dah settle beli tea money untuk seorang satu. So dengan tea money kita orang nak naik train untuk pergi ke Hyundai. So Phuket dia kecil. Yos, kita dah sampai dia punya tempat kereta api train semua nak untuk pergi Hyundai. Dia macam
macam MRT dekat Malaysia. Itu MRT. Ya. Alhamdulillah. Settle naik train selama 1 jam. Dah tiba di Hongdae University. Dan kami akan jalan 15 minit sampai ke homestay kita orang. Ya. So jumpa korang bila nak sampai dah. Alright gang, sekarang kita dekat luar dah. Kat train. Lepas tu sejuk sangat. Kita orang apa? Pakai jaket semua. Mana ni? Outfit again. Apa? Betul-betul kat luar stesen tu memang dah sejuk lah. Alright guys, sekarang pukul 6.30 dekat Korea. Tapi dah gelap dah. Suhu pun agak sejuk. Dah vibe bandar Korea. Meriah. So sekarang kita jalan untuk pergi ke homestay. Oh, macam-macam ada Korea memang lain daripada lain. Tengok sikit apa dalam. First masuk time. Padat. Panas sikit. Apa ni? Mi, cita-cita Mi tercapai Mi. Saya Esok kita nak pakai hanbok. Hanbok. Okay. Alright gang, kita dah jumpa dah homestay kita orang. Cuma nak masuk je ada password lah. Kita orang tak tahu ni. Cari jalan ni. Nanti kita review homestay kita orang. Right, kita review kita orang punya homestay. Dekat keluar. First for all, kita orang ada dapur. Dan ada queen bed. Siapa nak guna aircon? Sini pun ada lagi. Ni tempat bilik Umi. Ada tutup bahan ni kat luar. So tandas kat sini. Ada pakai slipper. Tandas mini. Apalah dah ni. Okey. Baik, ada sabun kan. Angkat. Oh, dia kita pakai Bismillah. ni. So mungkin kita orang nak pergi makan malam sekejap lagi. Right gang, malam ni kita orang nak pergi makan malam sekejap. Halal. 7 minit dari homestay kita orang. Nak pergi makan-makan. Ya. Makan apa dalam jalan keluar. So okay, jom. Jumpa korang. Bye. Let's go. Perjalanan untuk makan malam. Ambil view sikit. Ada tempat lukis. Banyak betul kafe malam-malam. Ada laluan yang meriah, ada laluan yang sepi tak. Sebab tu kita kena apa? Jalan sama-sama, jangan pecah. Kebanyakan kereta kat sini pakai elektrik lah. Tapi ada gak yang masih pakai enjin. Cerah tu. So, inilah kita orang punya tempat makan malam. Jilhal Bros. Buat kebab, burrito dan lain-lain. Open. Okay, saya punya lamb
burrito kebab. Ini chicken burrito kebab. Abah chicken kat set. Akil french fries. Abah Irfan nasi. Alhamdulillah. Korang dah settle makan malam. Itu je lah untuk first day in Korea. Itu je lah untuk hari ni. Bye. Jumpa esok. Pagi, so hari ni hari kedua kita dekat Seoul. So hari ni kita nak cari kopi dulu. Then baru kita pergi istana dekat Korea. Okay, so hari ni suhu berapa hari ni? Pagi ni sekejap, suhu negatif 5. Oh ya ya. Tak ada internet lah. Negatif 6. Lagi sejuk daripada semalam. Sebab buka ni hotspot. Dah. So negatif 5. So negatif 5. So harap-harap hari ni hari yang panjang ni. So memang kita nak duduk luar, tak nak duduk dekat kita punya homestay. So kita berjalan-jalan lah. Kita naik train nanti. Naik bas. Kita akan cuba bas juga. Challenging kan. Kita akan cuba bas juga. Tengok kan. So kita jumpa kat sana. Sas! Hot latte. Ni apa benda sebenarnya? Dekat lampu ni. Benda berkelip-kelip. Oh, ni jersey band. Setiap benda dia. So dalam cerita movie-movie kalau ni memang dia tekan kat sini lah. Yang mana dia sebenarnya? You tahu? Dia kalau apa-apa kan dia safety ni kat ni nama polis lah. Oh, Ni kalau asal orang kena colik tekan colik dia. ke apa kacau ke. Kalau macam orang baca ada cerita bisu tu. Oh, yelah tahu. Cerita polis tu memang macam teruk kan. Tahu, ingat. Abah tanya orang lokal Korea. Tapi dia tak faham sangat English. So jumpa korang sebab kita orang sekarang nak transfer pergi Line Orange. Tapi tak tahu mana Line Orange tu. So jumpa korang lah. Bye. Right, sekarang kita orang keluar daripada stesen kereta api. Kita orang rasa nak naik bas terus. Sebab naik bas lagi senang lah. Dia terus boleh pergi ke tempat yang kita orang nak. So inilah suasana kat luar dia. Alhamdulillah setelah sejam sesat. Walaupun sesat kita orang berusaha juga. Alhamdulillah sampai juga kat istana itu. So kita orang kena jalan sedikit saja lagi untuk pergi ke istana tu. So jumpa korang. View dia memang cantik. Dengan gunung kat sananya. So jumpa korang. 안내 말씀을 드리겠습니다. 잠시 후 11시부터 광화문과 월대에서 Ni orang kan? 광화문 하수 의식이 Tengok 진행되겠습니다. patung. 행사 Tegak kan. 관람을 원하시는 관람객들께서는 Boleh masuk kan. 월대 아래로 이동하시며 Ada orang pakai hanbok kak. Cuma kita orang tak pakai sebab Ladies and tak pakai gentlemen, hanbok tapi the guard duty performance Macam will begin shortly at sejuk the sangat. Ward Deck in front of Pangamun. For your safety, wah. Luas tau. 光化门首位仪式。观览本次仪式的游客，请在工作人员的引导下， Ramai. 于光化门月台周边设置的观览线外安全观看。感谢各位游客的理解与配合。ご来場の皆様にご案内申し上げます。まもなくカンファムンの外側のウォルデでカンファムンの主演儀式が Askar-askar datang. Kita orang beli tiket untuk masuk dalam istana tu. Cuma kita orang tak pakai hanbok lah. Sebab sejuk sangat. So kita orang nak ambil-ambil gambar lagi tempat pot yang cantik.
Alright guys, itu je lah untuk video